Maya Jamil berdiri di hadapan cermin bilik tidur. Membetulkan gaun musim panasnya yang berwarna hijau virus lembut. Sinar mentari petang menembusi langsir tipis, memandikan bilik itu dalam rona keemasan. Hari ini adalah hari yang istimewa ulang tahun perkahwinan ketiga dia dan Ilhan. Dia telah membuat keputusan untuk mengejutkan suaminya dengan melawatnya di pejabat. Membawa bersama sekotak kuih talam kegemarannya dari dapur Mak Jah. Ilhan Hafiz, suaminya, merupakan pengarah di sebuah firma pembinaan besar bernama Bina Perkasa Global, BPG. Dia sering pulang lewat dan kelihatan letih, tetapi sentiasa meluangkan masa untuk mendengar cerita Maya tentang harinya. Maya bekerja sebagai pakar psikologi kanak-kanak di sebuah pusat perkembangan swasta. Dan waktu kerjanya tamat lebih awal. Dia mahu menggunakan masa terluang ini untuk menceriakan suami tercinta. Jam menunjukkan pukul 3.30 petang. Maya mencapai beg tangan dan kotak kuih itu. Perjalanan ke pejabat Ilhan di tengah-tengah Kuala Lumpur biasanya mengambil masa kira-kira 20 minit dengan Grab. Dia membayangkan betapa terkejutnya Ilhan nanti melihatnya di pejabat. Bangunan korporat BPG adalah sebuah menara moden berkaca dan konkrit yang tersegam indah berhampiran KLCC. Maya pernah ke sana beberapa kali untuk acara syarikat. Jadi dia tahu jalan menuju ke lift dan nombor pejabat suaminya. Namun, hari ini seorang pengawal keselamatan menahannya di pintu masuk. Seorang lelaki gempal dalam lingkungan usia 50-an dengan uban di rambutnya. Tanda namanya tertera Hamid, keselamatan. Maaf, Cik, katanya sambil mengangkat tangan. Orang yang tidak berkenaan dilarang masuk. Cik ada pas akses atau janji temu? Maya sedikit terkejut. Pengawal ini mungkin orang baru. Saya isteri Encik Ilhan Hafiz, pengarah syarikat ini. Saya nak buat kejutan untuk suami saya. Pak Cik Hamid memandangnya dengan teliti. Tetapi tiada riak mengenali di wajahnya. Minta maaf, Puan. Tapi saya nampak isteri Tuan pengarah hampir setiap hari. Dan Puan ni bukan orangnya. Ha. Tu pun dia dah nak keluar. Maya menoleh dan melihat seorang wanita berjalan ke arah pintu keluar. Tinggi lampai. Dengan rambut gelap yang disanggul kemas. Dia memakai suit perniagaan yang mahal dan membawa beg tangan kulit berjenama. Wanita itu kelihatan anggun dan dikenalinya. Jantung Maya berdebar. Dia kenal wanita itu. Itu Lydia Roslan, bekas isteri Ilhan. Wanita yang telah diceraikannya 5 tahun lalu. Sebelum mereka bertemu. Puan Lydia. Panggil Pak Cik Hamid. Esok macam biasa ya. Sudah tentu. Pak Hamid. Jawab Lydia dengan suara yang merdu. Tolong beritahu Encik Ilhan. Saya terpaksa pergi awal ada urusan. Kita jumpa petang esok. Lydia melintasi Maya tanpa mempedulikannya dan menuju ke tempat letak kereta. Maya terasa dunianya berpusing. Jumpa esok macam biasa? Mengapa bekas isteri suaminya berada di pejabat setiap hari? Dan yang paling penting, mengapa pengawal keselamatan itu begitu mengenali Lydia sebagai isteri Ilhan? Dengan pantas, Maya membuat keputusan untuk berlakon. Oh, maafkan saya. Saya silap bangunan agaknya. Boleh tunjukkan saya jalan ke Jabatan Sumber Manusia? Saya ada janji temu dengan Encik Kamal. Pak Cik Hamid.
yang berpuas hati kerana telah mendedahkan seorang penipu. Dengan sopan menunjuan arah, Maya naik ke tingkat 3. Tetapi bukannya menuju ke sumber manusia. Dia terus ke lift yang menuju ke tingkat 5, di mana pejabat Ilhan terletak. Maya mengintai dengan berhati-hati dari selekoh koridor. Pejabat Ilhan berada di hujung lorong. Pintunya sedikit terbuka. Dia dapat melihat Ilhan sedang duduk di meja besarnya. Fokus meneliti beberapa dokumen. Rambutnya sedikit kusut. Wajahnya kelihatan penat tetapi tekun. Tiba-tiba, penolong pengarah, Encik Borhan, seorang lelaki berbadan besar dengan wajah yang ramah, masuk ke dalam pejabat. Ilhan, macam mana dengan projek Taman Jati? Puan Lydia dah serahkan semua dokumen yang diperlukan? Jantung Maya berdegup kencang. Jadi Lydia benar-benar terlibat dalam kerja Ilhan. Ya. Semua dah beres. Jawab Ilhan. Esok dia akan bawa kira-kira akhir. Tanpa dia, projek ni memang susah nak jalan. Baguslah kamu berdua masih boleh kekalkan hubungan kerja. Komen Encik Borhan. Bukan semua orang boleh buat. Tapi saya faham kenapa kamu rahsiakan kerjasama ni. Lydia seorang yang profesional. Balas Ilhan ringkas. Dan tentang Maya, saya cuma tak nak dia risau tanpa sebab. Kadang-kadang dia terlalu sensitif tentang hal-hal macam ni. Hati Maya bagai diremuk. Rupa-rupanya, Ilhan bukan sahaja berhubung dengan bekas isterinya, tetapi bekerja dengannya dan sengaja menyembunyikannya. Menganggap Maya terlalu sensitif. Encik Borhan beredar. Dan Maya memutuskan untuk tidak mengambil risiko lebih lama. Dia cepat-cepat turun ke tingkat bawah dan meninggalkan bangunan itu. Di luar, dia sempat melihat nombor plet kereta Honda Civic perak milik Lydia. Sepanjang perjalanan pulang, fikirannya berkecamuk. Mengapa Ilhan menyembunyikan hakikat bahawa dia bekerja dengan bekas isterinya? Mungkinkah dia mempercayai Maya begitu sedikit sehingga tidak dapat berkongsi urusan penting dengannya? Dia meletakkan kotak kuih di atas meja dapur dan menunggu kepulangan Ilhan. Suaminya biasanya pulang sekitar pukul 7 malam. Tetapi hari ini dia lewat sehingga pukul 9.30 malam. Hai. Sayang, katanya sambil mencium pipi Maya dengan letih. Maaf abang lambat. Banyak kerja. Ada rundingan penting tadi. Rundingan apa? Maya tidak dapat menahan diri dari bertanya. Ilhan memandangnya dengan hairan. Projek Taman Jati itulah. Hal-hal teknikal. Kenapa ni? Sayang nampak lain macam. Maya mahu bertanya tentang Lydia. Tetapi sesuatu menahannya. Sebaliknya, dia berkata, saya ada belikan kuih talam kegemaran abang. Ingat nak hantar ke pejabat tadi. Tapi tak jadi. Terima kasih. Ilhan tersenyum. Kenapa nak hantar ke pejabat? Kad rumah kan lebih selesa. Lagipun, keadaan di pejabat tegang sekarang. Mesyuarat tak henti-henti. Ayat itu meyakinkan Maya bahawa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Jika semuanya jujur, Ilhan pasti gembira dengan niatnya untuk melawat. Keesokan harinya, Maya hanya ada kelas pada waktu pagi. Selepas makan tengah hari, dia bebas. Dia memutuskan untuk menggunakan masa itu
untuk mengetahui apa yang berlaku antara suaminya dan bekas isterinya. Sekitar pukul 2 petang. Maya tiba di bangunan pejabat BPG dan duduk di sebuah bangku di seberang jalan. Dari mana dia dapat melihat pintu masuk dan tempat letak kereta dengan jelas. Kereta Honda Civic perak Lydia sudah ada di sana. Masa berlalu dengan perlahan. Dia membayangkan Lydia duduk di pejabat suaminya. Berbincang tentang projek. Mungkin tertawa mengenang kenangan lama. Pukul 3.30 petang. Lydia keluar dari bangunan itu. Tetapi bukannya masuk ke dalam keretanya. Dia berjalan menyusuri jalan. Maya bergegas mengikutinya dari jauh. Lydia masuk ke sebuah kafe bernama Kopi Kisah. Melalui tingkap, Maya melihatnya duduk di sebuah meja. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang lebih tua menyertainya bersama seorang kanak-kanak lelaki berumur kira-kira 5 atau 6 tahun. Budak itu terus memeluk Lydia. Dan Lydia membelai kepalanya dan menciumnya. Kemudian, mereka bertiga berjalan ke taman permainan di sebelah kafe. Maya tergamam. Mungkinkah Ilhan mempunyai anak dari perkahwinan pertamanya yang tidak pernah diberitahu kepadanya? Maya meneliti wajah budak lelaki itu. Rambut gelap seperti Ilhan. Bentuk matanya juga mengingatkannya pada suaminya. Dan dagunya sama seperti Ilhan. Dengan tangan yang menggeletar, Maya mengambil beberapa keping gambar menggunakan telefonnya. Jantungnya berdegup begitu kencang seolah-olah seluruh jalan boleh mendengarnya. Bagaimana Ilhan boleh menyembunyikan kewujudan anaknya sendiri daripadanya? Mereka sudah berkahwin selama 3 tahun dan merancang untuk mempunyai anak tahun depan. Malam itu, apabila Ilhan pulang, Maya meneliti wajahnya. Cuba mencari tanda-tanda rasa bersalah. Tetapi dia kelihatan seperti biasa. Letih selepas seharian bekerja. Sayang nampak pelik lagi. Tegur Ilhan. Ada apa-apa yang berlaku? Maya hampir sahaja mahu menceritakan segalanya. Tetapi sekali lagi dia menahan diri. Cuma penat. Banyak kerja di pusat. Selama beberapa hari berikutnya, Maya terus menyiasat. Setiap petang, dia akan memerhati Lydia menjemput budak lelaki itu, yang dia ketahui bernama Adam, dari rumah pengasuh dan membawanya ke taman atau pulang ke sebuah kondominium di Mount Kiara. Pada suatu petang, Maya memberanikan diri mengikut mereka ke sebuah klinik kanak-kanak. Ketika menunggu, dia terdengar seorang jururawat memanggil nama. Adam Ben Khairul. Sila masuk. Adam Ben Khairul. Bukan Adam Ben Ilhan. Kelegaan yang dirasainya begitu hebat sehingga Maya hampir menangis di situ juga. Tetapi kegembiraan itu cepat bertukar menjadi persoalan baru. Jika budak itu bukan anak Ilhan, mengapa wajah mereka begitu seiras? Maya membuat keputusan untuk bertindak lebih berani. Pada suatu hari, dia menunggu Lydia keluar dari pejabat. Dia mengekorinya ke kondominium di Mount Kiara. Apabila Lydia naik, Maya melihat senarai nama penduduk di lobi. Pangsapuri itu didaftarkan atas nama Sofenya binti Roslan. Itu pasti adik Lydia. Maya naik ke tingkat yang sama dan memasang telinga di luar pintu pangsapuri. Dia terdengar suara kanak-kanak. Makcik Lydia. Bila ibu nak sihat? Tanya Adam. Tak lama lagi. Sayang. Doktor kata dalam seminggu lagi.
Ibu dah boleh jemput Adam dari tadika sendiri. Jadi, Ibu Adam sedang sakit. Skim sebabnya Lydia yang menjaganya. Ini menjelaskan banyak perkara. Tetapi masih tidak menjawab mengapa wajah Adam begitu mirip dengan Ilhan. Pada petang itu, dari jauh di taman, Maya terdengar perbualan antara Lydia dan adiknya, Sophie-nya, yang kelihatan pucat dan tidak sihat. Terima kasih banyak, Kak, sebab tolong jaga Adam, kata Sophie-nya. Macam mana dengan Encik Ilhan? Dia tak marah ke akak habiskan banyak masa untuk kami? Maya menajamkan pendengaran. Ilhan faham, jawab Lydia. Dia tahu keadaan kita. Malah, dia yang pinjamkan duit untuk kos rawatan ibu dulu masa akak hubungi dia. Nanti akak kena bayar balik bila dapat gaji. Hati Maya bagai disambar peti. Rupa-rupanya, persamaan wajah itu hanyalah satu kebetulan. Dan Ilhan, suaminya, telah membantu mereka secara senyap-senyap kerana belas kasihan. Malam itu, Maya tidak lagi dapat menahan diri. Selepas Ilhan pulang, dia duduk di sofa dan menunggu suaminya selesai mandi. Dia mengambil telefon Ilhan. Hatinya berbelah bahagi. Tetapi keinginannya untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya lebih kuat. Dalam mesej, dia melihat perbualan antara Ilhan dan Lydia. Kebanyakannya tentang kerja. Tetapi ada juga tentang Sophie-nya dan Adam. Lydia, terima kasih atas bantuan tu. Sophie-nya dah boleh keluar hospital esok. Adam gembira sangat. Saya akan bayar balik secepat mungkin. Ilhan, tak perlu tergesa-gesa. Yang penting semua sihat. Sampaikan salam saya pada Adam. Lydia, dia asyik tanya bila Pak Cik Ilhan nak datang melawat. Ilhan, tengoklah nanti. Buat masa ni, Maya tak tahu apa-apa lagi tentang situasi ni. Lydia, mungkin abang patut beritahu dia. Dia bukan orang luar. Ilhan, nanti. Abang belum bersedia untuk perbualan tu. Maya menutup telefon itu. Merasakan campuran kelegaan dan rasa terkilan. Di satu pihak, perbualan itu mengesahkan tiada apa-apa yang romantis antara mereka. Di sisi lain, Ilhan berbincang dengan bekas isterinya tentang perkara yang tidak dapat dibincangkannya dengan isteri sendiri. Apabila Ilhan keluar dari bilik air, Maya memandangnya. Abang, maafkan saya. Saya dah periksa telefon abang. Ilhan tergamam. Kenapa? Saya nak pastikan abang bercakap benar. Maya menceritakan segalanya tentang pengawal keselamatan, tentang pengintipannya, tentang syakwasangkanya terhadap Adam, dan tentang apa yang baru dibacanya. Ilhan duduk di sebelahnya, mengeluh berat. Maya, kalau tak ada kepercayaan antara kita, tak ada gunanya perkahwinan ni. Saya cuba percaya, tapi abang sembunyikan terlalu banyak. Abang takut. Ilhan akhirnya mengaku. Abang takut sayang akan salah faham. Bayangkan, suami bekerja dengan bekas isteri setiap hari. Bagi pinjam duit. Tolong jaga anak saudaranya pula. Mana-mana isteri pun akan fikir yang bukan-bukan. Abang cuma tak nak sayang terluka.
Yang buat saya terluka ialah bila abang tak percayakan saya untuk tahu kebenaran. Kata Maya dengan lembut. Memegang tangan suaminya. Membantu orang dalam kesusahan itu perbuatan yang mulia. Abang patut bangga. Bukan menyembunyikannya. Ilhan memeluknya erat. Maafkan abang. Tiada rahsia lagi antara kita. Janji? Abang janji. Beberapa hari kemudian, ketegangan antara mereka hilang. Ilhan lebih terbuka tentang kerjanya dengan Lydia. Pada suatu hujung minggu, Ilhan mencadangkan sesuatu yang tidak dijangka. Apa kata kita jemput Lydia dan keluarganya datang makan tengah hari? Maya terkejut. Tetapi kemudian tersenyum. Itu idea yang bernas. Dia mahu menutup babak yang menyakitkan ini dengan baik. Pada hari Ahad, Lydia, Sofenya dan Adam tiba. Suasana pada mulanya sedikit kekok. Tetapi keramahan Maya dan Ilhan, serta celoteh Adam yang riang, cepat memecah kesunyian. Sofenya ternyata seorang yang sangat menyenangkan. Dia berterima kasih kepada Ilhan atas pertolongannya. Saya tak tahu macam mana kami nak hadapinya tanpa abang, katanya dengan ikhlas. Ketika itu, Adam berlari ke arah Ilhan. Pak Cik Ilhan, kenapa muka Pak Cik macam arwah ayah? Semua orang terdiam. Sofenya tersenyum sedih. Memang pun. Arwah suami saya, Sairul. Wajahnya memang seiras dengan Encik Ilhan. Sebab tu agaknya Adam cepat mesra. Kini, semuanya masuk akal. Rasa cemburu dan syakwa sangka Maya hilang sepenuhnya. Digantikan dengan rasa simpati dan hormat. Mereka bukan ancaman kepada perkahwinannya. Mereka adalah orang-orang baik yang diuji dengan dugaan berat. Melihat betapa gembiranya Adam berada dalam suasana keluarga. Dan mengetahui Sofenya sedang mencari kerja yang lebih stabil. Maya tiba-tiba mendapat idea. Sofenya, kalau saya tawarkan kerja di pusat perkembangan saya sebagai pembantu akaun, awak berminat tak? Wajah Sofenya bersinar. Betul ke? Maya? Dari hari itu, satu ikatan persahabatan yang baru terbentuk. Sofenya menerima tawaran kerja itu dan menjadi rakan sekerja Maya. Adam gembira dapat menghabiskan lebih banyak masa dengan ibunya, Lydia, Ilhan, dan Maya menjadi rakan kongsi profesional yang hebat dan juga sahabat karib. Mereka sering menghabiskan masa hujung minggu bersama. Satu keluarga besar yang unik. Setahun kemudian, Maya duduk di kerusi goyang di bilik bayi, mendudukikan anak perempuannya yang berusia 3 bulan. Aira. Ilhan masuk ke dalam bilik sambil tersenyum. Macam mana puteri-puteri abang? Aira dah tidur, bisik Maya. Tetamu kita dah nak sampai. Hari itu, mereka meraihkan ulang tahun pertama syarikat besar mereka. Gelaran gurauan untuk kumpulan sahabat mereka. Banyak yang telah berubah. Sofenya telah berkahwin dengan seorang penyelaras program di pusat itu. Adam kini mempunyai seorang ayah tiri yang sangat menyayanginya. Lydia pula sudah bertunang dengan seorang rakan arkiteknya. Pintu diketuk. Lydia, Sofenya, Adam dan pasangan masing-masing tiba, membawa hadiah dan kemeriahan. Adam terus berlari ke katil bayi. Aira dah besar.
Dia dah senyum. Maya memandang semua orang di sekelilingnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Setahun yang lalu, dia takut kehilangan suaminya kerana bekas isterinya. Kini, Lydia telah menjadi salah seorang kawan baiknya. Semua ketakutan dan syakwasangkanya ternyata tidak berasas. Kebaikan hati Ilhan, yang pernah membuatnya takut, kini hanya menguatkan lagi cintanya. Kisah mereka bukanlah sebuah rahsia keluarga yang memalukan, tetapi rahsia kebahagiaan sejati, keupayaan untuk mempercayai, memaafkan, dan membuka hati kepada orang baik. Tidak kira dari mana mereka datang. Pernahkah anda berada dalam situasi yang serupa, di mana salah faham hampir memusnahkan sesuatu yang berharga? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah tentang betapa pentingnya kepercayaan dalam sesebuah perhubungan.